Tidak sempurna iman seseorang jika tidak percaya kepada perkara gaib. Beriman kepada perkara gaib antara ayat yang banyak disebut dalam Al-Quran, malah yang juga terkandung dalam rukun iman. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlu sedar bahawa ada makhluk lain yang turut menghuni bumi selain manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Nama diberi Nur Kasih Insyirah binti Talha, merupakan pelajar tingkatan 3 SMK Pedas. Kod sekolah saya ialah NEA 3038. Andai patah sayap Raja Wali bertokat jua saya kemari, bukan niat untuk mencari calon suami, tetapi untuk sama-sama mendalami dan memahami sebuah karya yang ingin saya kongsikan. Permainan gelap Truth or Dare mengandungi 119 muka surat dengan 11 bab di dalamnya. Karya ini mengisahkan tentang 4 sekawan, iaitu Rifki, Adwa, Naim dan Faris yang mengalami episod seram dan ngeri setelah bermain permainan Truth or Dare semasa berkemah di dalam hutan. Kategori buku ini adalah kategori fiksyen seram yang telah diterbitkan oleh Blink Book Sdn Bhd pada tahun 2022. Bagi saya, harga buku ini sangat berpatutan, iaitu RM12 di Semenanjung dan RM14 di Sabah dan Sarawak. Bak kata orang dulu-dulu, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita mendalami karya fiksyen seram ini, moleklah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan siapakah tenaga kerja di sebalik karya permainan gelap Truth or Dare ini. Iwan Rias yang turut dikenali sebagai Iwan Ghazali merupakan nama pena kepada penulis Rizwan Muhammad Ghazali yang berasal dari Kajang. Beliau berpendidikan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan sains akuari di Temple University, Philadelphia, Amerika Syarikat. Kini, beliau bertugas sebagai eksekutif latihan di agensi berita Malaysia. Berbalik kepada karya permainan gelap Truth or Dare. Truth or Dare merupakan permainan yang dimulakan dengan bertanya kepada setiap pemain sama ada mereka mahu memilih Truth ataupun Dare. Pemain yang memilih Truth perlu berkata benar bagi menjawab soalan yang diajukan oleh pemain lain. Andai mereka memilih Dare pula, mereka mesti berani melakukan sebarang arahan yang diminta. Seorang watak bernama Rifki tidak bersetuju dengan konsep permainan ini, lalu menarik diri. 3 sahabatnya yang lain, iaitu Adwa, Naim dan Faris, meneruskan permainan ini dengan bersumpah bahawa mereka ditimpa malapetaka sekiranya menipu dalam permainan ini. Selepas itu, seorang demi seorang ditimpa kemalangan yang tragis kerana masing-masing bersikap tidak jujur dan akibatnya mereka bertiga berdepan dengan detik menakutkan sehinggalah mereka menemui ajal mereka dalam keadaan aib mereka terbongkar. Itulah konsep fiksyen buku ini. Dia harap mampu memberi kesedaran kepada para pembaca. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh diambil, termasuklah sentiasa berhati-hati semasa masuk ke dalam hutan, tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah agama, tidak mengkhianati orang lain dan berbuat baik sesama makhluk. Oh ya, terdapat satu ayat yang menarik perhatian saya, iaitu di dalam bab 1 muka surat 10. Ayat ini berbunyi, orang nampak kita baik sebab Allah tutup malu diri ini. Kalau ditunjukkan segala dosa, mungkin jauh lebih teruk daripada orang lain. Ayat ini dinyatakan oleh salah satu karakter di dalam karya ini, iaitu Rifki. Buku ini sangat disarankan kepada peminat cerita seram kerana karya ini mampu membuat para pembaca meremang bulu roma dan seram sejuk. Jalan cerita yang menarik dan penggunaan masa yang mudah difahami membuatkan para pembaca tidak jemu dengan karya ini.
Akhir kata, saya ingin meminta maaf sekiranya ada kesalahan bahasa atau tersilap kata. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.